Beli Blockis Transformers dapat secret. Video lepas kita dah buka Defender version Blockis Transformers dan aku dapat Bone Crusher. So kali ni kita sambung pula dengan Galaxy version 071 Wave tu untuk Transformers 1 punya Blockis. So kita tengok kat sini dia punya secret ada Megatron yang ada dia punya meriam tu. So jom kita buka dan tengok apa yang kita dapat. Buka-buka je kotak, ada ternampak ada 3 packaging Blockis. So part-part dia semua ada dalam ni. Memang Blockis agak macam anda lah dengan Blockis yang besar punya ni, dia berbanding Defender version. Aku tak berharap sangat pun, kalau berharap nanti kecewa. Aku berharap dapat Starscream je ataupun Soundwave sebab aku minat dua karakter tu. So kita ada manual dia dekat sini, dia punya poster lawa. And ush, kita dapat Starscream guys. Aku tengok kat mini dia lawa baik. Dan ini dia punya manual dia untuk pasang-pasang part-part dia. Actually Blockis yang ni tak ada standing dia dan kita hanya dapat aksesoris lebih tangan je. So kita tengoklah macam mana part-part dia kan. Ini part tangan dia, ini part badan dan kepala dia. Ini pula bahagian kaki dia. Ini bahagian dia punya jet ataupun sayap tu. Dan juga ini pula bahagian setengah badan dia. Dan bila dah pasang jadilah macam ni. Kalau tengok detail sini memang lawa lah. Seharga RM30 dapat macam ni kan. Kau sabar je kita review full kat rumah. So inilah dia rupa Blockis Transformers 1 Starscream. One of my character favourite dalam Transformers 1. Keistimewaan Blockis ni adalah dia adalah part-part yang perlu dipasang. Tapi bila dia pasang dia jadi keren macam ni tau. Dia macam detail betul lah kan. Dia tak macam blind box yang biasa punya macam Pop Mart punya ke apa ke. So agak unik lah daripada Blockis kan. Artikulasi dia pun banyak. Aku tengok nak gerakkan kaki pun mana-mana hala pun tak kisah tau. Kau gerakkan je ikut suka kau. Tu bawah tu pun boleh gerak agak. Dia punya sayap pun boleh gerak juga. So bagi aku seharga RM30 dapat figure yang berdetail dan juga banyak artikulasi ni. Kau tengok tu dia punya pinggang pun boleh gerak juga. Walaupun ada dia punya bahagian jet situ. Berbaloi lah kan. Kita boleh buat pose macam ni. Pose macam ni. Macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Bye. Apa pendapat korang tentang Blockis Starscream ni? Cuba komen kat bawah. Yang penting ingat Blockis, ingat Fiskill terbaik.